Assalamualaikum dan salam sejahtera. Setelah sebulan kita menjalani ibadah di bulan Ramadan yang penuh keberkatan ini, ibadah Syawal yang dinanti-nantikan. Hari Raya Aidilfitri adalah hari kemenangan bagi umat Islam setelah menahan lapar, dahaga serta melatih diri menjadi insan yang lebih sabar, ikhlas dan bersyukur. Hari yang mulia ini bukan sahaja disambut dengan juadah yang enak dan pakaian indah, tetapi lebih penting ialah kesempatan kita untuk mengeratkan silaturahim, untuk kita saling bermaaf-maafan atas segala kesilapan yang lalu. Walau di mana kita berada, sama ada bersama keluarga tercinta ataupun berjauhan, semoga semangat Aidilfitri tetap menyatukan hati kita semua. Semoga Syawal kali ini membawa kebahagiaan, kedamaian serta keberkatan dalam kehidupan kita. Akhir kata, kami daripada Wakil Universiti Sultan Azlan Shah, khususnya Kelab Taha @U, ingin mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin. Semoga raya kali ini lebih bermakna bersama insan tersayang. Sekian.